jam 17 minit. Weh, namanya. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni aku nak bawa wife dan anak aku ke Bagan Datuk. So kita orang plan nak ke Masjid Tuminah Hamidi. Sebab masjid ni dia memang dah lama dalam wishlist kita orang untuk visit. Jarak masjid ni daripada tempat kita orang lebih kurang dalam 170 km. Kalau ikutkan Waze akan ambil masa dalam 2 jam 45 minit. So this is one of the farthest ride yang kita orang pernah buat lah. So jom follow kita orang. Kami bertolak dalam lebih kurang pada pukul 9 pagi. So cuaca masa ni agak cantik lah, tak panas. Kalau boleh tengok matahari tu betul-betul kat belakang kita orang. So ride ni memang santai lah. Aku maintain speed dalam 110 ke 120 je dekat highway. Lepas tu kita orang exit ke kapal dan lalu jalan dalam. Yang best bila bawa Zontes ni ialah ruang simpanan dia memang sangat besar, 58 liter. So aku boleh sumbat dia apa-apa keperluan yang aku nak bawa. So aku ada pula lagi top box kat belakang. So memang mencukupi lah untuk short ride macam ni. Dan juga untuk power engine Zontes 368G ni memang padu. So kalau aku nak memotong ke dekat highway ataupun jalan-jalan dalam macam dalam video ni, memang tak ada hal lah. So just nak tak nak ialah nak bawa laju kan. Untuk helmet yang Muhammad pakai ni aku beli kat Shopee je. Masa ni helmet dia memang tak proper lagi lah. Tapi sekarang aku dah beli yang elok sikit, brand LS2. Yang tu aku beli dari Taobao. So helmet aku pula brand MT Street Fighter 2. Dan wife aku pakai Gregshaw Glaze yang version 2 kot, tak ingat. Dan intercom aku pakai yang biasa je, brand aku lupa lah brand kat Shopee, nanti aku letakkan link lah. Tapi untuk intercom ni kalau korang nak ride betul-betul santai okey. Tapi bila aku dah bawa speed dalam 110 ke atas, kita dah start kena jerit-jerit sikit lah.
Tapi harga dia memang murah lah. Aku rasa lebih kurang 120 ke 150 je satu set. Aku sudah mencukupi untuk beginner rider macam kita orang. Masa ni kita orang stop kejap dekat stesen minyak. Aku tak ingat lah location dia kat mana, tapi yang ni sebabkan anak aku dia nak ke toilet sekejap. Lepas tu start daripada kat sini, dia duduk belakang. So macam biasa lah, bila dah duduk belakang dia akan start tidur lah. Jadi sepanjang daripada sini sampai ke masjid barulah dia bangun. So agak lama juga, aku rasa lebih kurang sejam kat dia tidur. So wife aku bertugas sebagai babysitter lah kat belakang. Setelah hampir 3 jam kita orang ride, so kita orang sampai ke Bagan Datuk. Dan pit stop pertama kita orang kat sini ialah Masjid Tuminah Hamidi lah. So masa kita orang sampai kat sini pun, masa ni memang ada ramai juga geng rider yang datang visit masjid ni.
So, dan kebetulan kat sini masa tu ada kenduri kahwin. So kita orang masuk kejap, ambil beberapa keping gambar, lepas tu solat sunat, dan teruskan perjalanan kita orang kat area bandar Bagan Datuk ni lah, Pekan Bagan Datuk ni. Lawa je. Depan. Mana Adif? Ambil wuduk dulu baru tengok. Wow. Cantik lah. Subhanallah. Cantiknya. Ada bird. Bukan bird. Apa tu? Solat mana ni? Wow. Kubah dia petak ke? Saya kubah awak semalam. Solat lah.
Kat ni. Masih lima ke? Ada buat repair tu. Pintu besar dia. Tempat vokal. Tadi lah kita jadi. Lepas selesai solat sunat tu, kita orang keluar dan ambil beberapa keping gambar dulu dan kemudian nak cari makan pula untuk Muhammad Adif. Untuk kita orang plan makan on the way balik nanti. Nak kemungkinan nak singgah di Kuala Selangor nak makan mi Bandung dan juga kemungkinan cari mentarang. Pekan makan Datuk ni sebenarnya kecil je. Jadi nak mencari makanan untuk Muhammad ni memang agak susah. Sebab dia ni memang ya picky eater sikit. So nak makan yang pedas sikit tak boleh. Lepas tu kalau ikutkan dia selalu dia makan nasi ayam ataupun nasi dengan telur dadah je. Jadi pilihan yang kita orang ada kat sini agak limited.
So selepas pusing dalam 10 minit ke 15 minit juga kat sini kita orang pusing. So terjumpalah satu kedai nasi ayam, rasanya dekat tengah-tengah Pekan Bagan Datuk ni. Rupanya kedai nasi ayam ni kalau kita orang tengok review agak viral juga. Dan bila kita orang makan, memang rasanya okey lah, boleh tahan lah, sedap dan harga pun murah. So aku cadangkan lah kalau siapa-siapa yang datang kat sini nak cari makan, boleh ke kedai nasi ayam ni. Lepas Muhammad dah selesai makan, kita orang plan untuk gerak balik lah. So memang dalam perjalanan ni kita orang plan nak singgah di kawasan Sekincan ataupun Kuala Selangor untuk cari makan untuk kita orang pula. So kita orang duduk sini lebih kurang dalam sejam di area Bagan Datuk dan Masjid Tuminah Hamidi ni. Dan kita orang gerak balik ni lebih kurang dalam pukul 1. So cuaca agak panas lah, kalau boleh tengok langit tu biru je, betul-betul matahari kat atas kepala masa ni. Kalau kau perasan aku pakai glove, sebenarnya tak berapa selesa, tapi sebab ride ni jauh, so kita pakai lah nak mengelakkan vibration pada tangan. Tak tahulah benda tu function ke tak, tapi aku prefer sebenarnya tak pakai lagi selesa. Lepas sejam perjalanan, kita orang stop kat satu R&R ni.
sebab Muhammad dia nak ke toilet sekejap dan nak minum. So ini sajalah video kita orang untuk part 1. Sebab aku ada lagi satu part of video, mungkin aku akan buat part 2 video. Kalau aku teruskan kat sini memang panjang. Jadi terima kasih kepada korang yang menonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel ni. So see you in the next video. Assalamualaikum. Ya. Kita lihat. Lagi dulu. Kita aku nak buka ni je sebenarnya.